Ada ke tak cukup apa duit tak nak masuk? Beritahulah. Assalamualaikum. Ada apa? Saya ada paru-paru rosak, lepas tu ada asma. Oh, sebab kesan ubat makan tu? Dia sakit pustular psoriasis. Duk berapa orang sini? Saya, Sekarang ni? Apa anak awak? 2 orang. Tingkatan 3 dengan darjah 5. Darjah 5. Duk sekolah mana? Sekolah Pulau Ulu dengan air panas. Dia minat belajar ke minat kemahiran? TVET? Kemahiran. Ya. Dia umur sekarang 15 je. Tinggal 3. Masuk. Dia nak masuk KV tu. Dia ada minta. Dia minta. Lepas tu tak dapat? Bukan. Saya tak bagi. Kenapa? Tak cukup modal. Tak cukup modal. Kenapa tak beritahu je? Tak ada alasan tak cukup modal. Dia minta, dia nak daftar itu. Saya tak bagi. Mohonlah balik. Pendaftaran berapa? KB? Minta dia daftar. Dari pendaftaran saya bantu. Kalau budak ni minat, jangan dia halang. Oh ni minat nak masuk vocational? Minat bidang apa? Kimpalan. Kimpalan. Oh bagus. Memang dah tengok dah apa prospek-prospek ada. Ya. Lepas tu nanti boleh pergi ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Kimpalan dalam air pula. Oh itu gaji kalau habis tu 5-6 ribu tu dalam tangan lah. Sebab tu bila kata kalau anak minat saja kemahiran, saya memang menggalakkan sangat lah. Ada ke tak cukup apa duit tak nak masuk? Beritahulah. Nanti bagi maklumat Pak Udin. Udin pastikan sampai boleh masuk dulu. Lepas tu kalau ada perlukan bantuan kita bantu. Sakit dia. Sikit sumbang. Ya. Ya kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.